Pilihan Raya Negeri Sembilan bagi Dewan Undangan Negeri N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru. Ia melibatkan penyandang Pakatan Harapan Datuk Dr. J. Rajasekaran, calon Barisan Nasional A. Acutan, calon Bersatu M. Levineshwaran serta dua calon bebas Datuk A. Saravanan dan Islah Wahyudi Zainuddin. PH memenangi kerusi ini dengan majoriti 3,996 undi pada pilihan raya yang lalu. Namun, kemunculan 4 pencabar dalam kawasan yang dihuni oleh masyarakat berbilang kaum menjadikan corak persaingan kali ini lebih sukar dijangka. Persoalannya, adakah rekod penyandang cukup untuk membantu PH mempertahankan Seri Tanjung atau adakah sentimen pengundi berasaskan kaum akan memainkan peranan penting dalam menentukan kemenangan? Seramai 19,590 pengundi berdaftar bakal menentukan pemenang Dun Seri Tanjung, sebuah kerusi yang mencerminkan kepelbagaian masyarakat di Port Dickson. Dalam pilihan raya negeri 2023, Rajasekaran memperoleh 8,239 undi untuk menewaskan calon Perikatan Nasional daripada Bersatu, Zapidi Arifin yang mendapat 4,243 undi. Kemenangan dengan majoriti 3,996 undi membolehkan PKR meneruskan penguasaannya di kawasan ini. Namun keputusan itu dicatatkan dalam pertandingan dua penjuru ketika BN tidak meletakkan calon sebagai sebahagian daripada kerjasama politik bersama PH. Kali ini, BN kembali bertanding, Bersatu membawa calon baharu dan dua calon bebas turut menawarkan pilihan kepada pengundi. Rajasekaran memasuki pertandingan ini dengan kelebihan sebagai penyandang dan rekod perkhidmatan sejak memenangi Seri Tanjung pada 2023. Antara isu utama yang diberikan perhatian ialah masalah banjir kilat di Kampung Paya yang dilaporkan membelenggu penduduk selama lebih sedekad. Menurut Rajasekaran, masalah tersebut berjaya dikurangkan selepas kolam takungan air di kawasan berkenaan dinaik taraf. Projek itu memberikan kelegaan kepada kira-kira 6,000 penduduk yang sebelum ini berdepan risiko banjir setiap kali hujan lebat. Beliau turut membawa usaha menaik taraf pinggir Sungai Kampung Paya sebagai kawasan riadah dan tarikan setempat. Selain infrastruktur, sebuah pusat perpustakaan dan penempatan sementara percuma untuk kanak-kanak turut diwujudkan di flag bandar bagi membantu keluarga B40 yang bekerja. Bagi pengundi, rekod seperti ini lebih mudah dinilai kerana melibatkan masalah dan kemudahan yang memberikan kesan langsung kepada kehidupan harian. Saya sebagai mantan penyandang dengan kedua profession saya sebagai doktor. Doktor kalau sakit jumpa doktor, kalau masalah jumpa YB. So dua-dua pun saya yang cover. So ini plus point untuk saya lah. Kerajaan negeri di bawah Tukmin terbaik sekali dalam sejarah Negeri Sembilan sebab kita punya pelaburan lebih tinggi, antara tertinggi dalam sejarah Negeri Sembilan. Ini sudah cukup untuk anda faham menilai. Kedua, 3 bulan bonus untuk kakitan kerajaan. Sebelum ni tak pernah Yayasan Negeri Sembilan di bawah pimpinan beliau membantu anak-anak yang kurang mampu dengan bantuan sara hidup, dengan laptop, dan kita mempunyai kolej yang sempurna di bawah pimpinan beliau. Dan reserve negeri kita 1 bilion. So kita sudah bawa AI Port di mana Port Dickson tidak ada pelabuhan sebelum ini. So ini sudah cukup untuk menilai, untuk mengundi Pakatan Harapan, kekalkan Pakatan Harapan, kekalkan Tukmin sebagai Menteri Besar. Seri Tanjung mempunyai komposisi masyarakat yang pelbagai dengan masyarakat India membentuk kira-kira 27.1% daripada keseluruhan pengundi. Kedudukan itu menjadikan pendidikan Tamil antara perkara yang turut diberikan perhatian di kawasan ini. Sebanyak 17 sekolah jenis kebangsaan Tamil beroperasi di daerah Port Dickson sekaligus mewujudkan ekosistem pendidikan Tamil yang kukuh. Pada Januari 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan 50 juta ringgit bagi menaik taraf dan menyelenggara SJK Tamil di seluruh negara. Ini pasti memberi kelebihan kepada Rajasekaran yang datang dari parti yang sama dengan Perdana Menteri. Selain itu, peranan kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Aminuddin dalam membangunkan Seri Tanjung merupakan bonus kepada Pakatan Harapan.
Kerajaan negeri telah mengumumkan 59 projek menerusi rancangan kawasan khas pesisiran pantai Port Dickson bagi memperkukuh kedudukan daerah itu sebagai destinasi pelancongan persisiran bertaraf antarabangsa. Perancangan tersebut merangkumi 31 projek strategik atau berimpak tinggi, 12 projek utama dan 16 projek sokongan. Pelaksanaannya dibahagikan kepada 3 fasa sehingga 2030 melibatkan cadangan berkaitan jalan, landscape, pengangkutan dan penambahbaikan kawasan persisiran. Antara inisiatif yang dirangka ialah Pelan Tindakan Khas Bandar Lady Dickson Park untuk memberikan wajah baharu kepada pusat bandar Port Dickson. Pelaksanaan projek tersebut berpotensi menarik lebih ramai pengunjung, merancangkan perniagaan kecil dan meningkatkan aktiviti ekonomi di Sri Tanjung. Sri Tanjung mempunyai komposisi pengundi yang hampir seimbang antara 3 kaum utama. Masyarakat Melayu membentuk kira-kira 38.7% pengundi, diikuti Cina 31.3% dan India 27.1%. Komposisi ini bermakna tiada calon boleh menang dengan hanya bergantung kepada satu kelompok kaum. Namun, kehadiran 4 calon yang dilihat bersaing dalam segmen pengundi India menjadikan corak pengundian masyarakat itu antara faktor yang menarik perhatian. Raja Sekaran mewakili PKR, A. Acutan membawa cabaran MIC, M. Levinishwaran bertanding atas tiket bersatu manakala Dato' A. Saravanan tampil sebagai calon bebas. Jika undi masyarakat India berpecah antara 4 calon tersebut, sokongan pengundi Melayu dan Cina boleh menjadi lebih penting dalam menentukan pemenang. Raja Sekaran perlu mempertahankan sokongan merentas kaum sambil berdepan saingan secara langsung daripada MIC, Bersatu dan 2 calon bebas. A. Acutan pula perlu mengembalikan sokongan kepada MIC di kawasan yang pernah diwakili parti itu sebelum beralih kepada PKR pada 2008. Levinishwaran membawa cabaran sebagai calon termuda dalam PRN Negeri Sembilan, manakala 2 calon bebas berpotensi menarik undi protes atau pengundi yang tidak mahu memilih parti utama. Islah Wahyudi berpotensi menarik sokongan masyarakat Melayu tradisional sekaligus menjejaskan calon pakatan dan barisan. PH mempertaruhkan rekod Datuk Dr. G. Rajasekaran sebagai penyandang untuk mempertahankan Sri Tanjung. Namun, calon bebas Islah Wahyudi Zainuddin berpotensi untuk membuat kejutan sekiranya sentimen pengundi Melayu berpihak kuat kepadanya. Sementara, undi bukan Melayu berpecah antara 4 calon yang lain. Dalam pertandingan 5 penjuru ini, calon yang berjaya menyatukan sokongan kelompoknya dan pada masa sama menarik unit merentas kaum mempunyai peluang terbaik untuk menang. Jana Jalidar, Suara TV, Sri Tanjung.